Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bidang pembelajaran kita pada hari ini adalah bab 8, keradioaktifan. Standard kandungan 8.2 atom dan nukleus, dan standard pembelajaran adalah 8.2.2 menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, sebelum tu cikgu nak minta kamu imbas kembali pembelajaran kamu di tingkatan 1 di mana kamu telah pun berkenalan dengan struktur atom. Okey, di mana struktur atom terdiri daripada ataupun dibina oleh zarah bercas positif iaitu proton, zarah bercas negatif iaitu elektron, dan neutron yang tidak bercas. Okey, sekarang cikgu akan terangkan pembentukan ion positif dan ion negatif. Jadi secara umumnya apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Baiklah, jika bilangan proton sama dengan bilangan elektron, atom itu dikatakan berada dalam keadaan neutral. Ya, atom neutral mempunyai bilangan proton yang sama dengan bilangan elektron. Bagaimana pula jika proton melebihi elektron ataupun proton melebihi elektron? Okey, di sini cikgu akan tunjukkan satu contoh bagaimanakah pembentukan ion positif. Okey, lihat kepada jadual di hadapan anda. Diberikan dua jadual. Okey. Di sebelah kanan adalah di sebelah kiri cikgu atom natrium, dan di sebelah kanan ion natrium. Okey, bagaimanakah pembentukan ini berlaku? Perhatikan kepada zarah subatom untuk dari segi bilangan cas. Okey. Zarah subatom untuk natrium terdiri daripada 12 neutron, bilangan proton 11 dan bilangan elektron pun 11. Okey, dari segi cas, neutron tidak bercas. Proton, bagi proton bilangan casnya 11 adalah positif, bilangan elektron 11 adalah negatif. Apabila atom natrium menderma satu elektron, okey, kita lihat hasilnya, di mana zarah subatom neutron masih kekal 12, proton 11, manakala elektron akan menjadi 10. Okey, apa yang berlaku ialah atom telah pun menderma elektron untuk membentuk ion natrium, iaitu ion positif yang dikenali sebagai cation. Okey, manakala untuk pembentukan ion negatif, okey, cikgu mengambil contoh klorin. Okey, lihat atom klorin. Okey, di mana zarah subatomnya bagi neutron, bilangan zarah dia adalah 18. Okey, cas yang tidak bercas, zarah yang tidak bercas. Proton 17, zarah bercas positif ada 17. Manakala zarah bercas negatif 17. Okey, apa yang berlaku apabila atom klorin menerima satu elektron akan menghasilkan, okey, terus fokus kepada zarah subatom elektron. Okey, elektron dalam atom klorin 17 telah pun menjadi 18. Okey, jadi apa yang berlaku? Atom yang menerima elektron akan membentuk ion negatif. Atom klorin telah membentuk ion klorida. Okey. Dan ion negatif ini dikenali sebagai anion.